Soalnya kenapa Siam Legor ni tiba-tiba dia serang Kedah? Yang beras tadi tu hanya muslihat, bukan nak ambil ingat beras pun. Sebenarnya kalau kita baca dalam tulisan Siam sendiri pun, rekod Siam sendiri pun, Sultan Ahmad Tajuddin kedua ni merupakan seorang sultan yang mesra kepada Raja Siam. Dia baik dengan Raja Siam. Malah Raja Siam ni banyak kali minta tolong Sultan Ahmad Tajuddin kedua ini. Umpamanya minta tolong bantu Singgora menentang Patani. Bantu Siam perang dengan Burma di Phuket. Jadi bila dia bantu banyak kali, maka Raja Siam ni pun suka kat dia dan bagilah dia satu anugerah gelaran, iaitu gelaran Chow Phaya. Bila dia dapat gelaran Chow Phaya ni, Raja Legor tak puas hati. Dia kata, pasal apa bagi dekat Sultan Ahmad Tajuddin gelaran Chow Phaya ni, gelaran yang tinggi. Pasal apa tak bagi kat dia? Sedangkan berbanding dengan Kedah, dia kata Legor itu lebih rapat, lebih taat dengan Bangkok. Ni dengki lah ni. Jadi bila dia dengki, dia mula buat fitnah. Dia menghadap Raja Rama di Bangkok itu. Dia kata dia dapat maklumat bahawa Sultan Ahmad Tajuddin ini nak bantu Burma untuk menyerang Siam. Dia buat fitnah macam tu. Dia kata Kedah nak pakat dengan Burma ni, nak menyerang Siam. Dan diperkukuhkan lagi dengan adanya fitnah oleh seorang kerabat raja yang tak puas hati dan nak merebut takhta. Ini biasalah. Sejarah orang Melayu ni duk kira nak berebut kuasa ni tak habis-habis. Jadi bila dengki tu pi bagi tahu dekat Raja Legor. Raja Legor dapat modai. Tengku Embun nama dia yang pi buat cerita ni. Oleh sebab itulah maka Raja Rama ni, Raja Siam ini, apabila Raja Legor pergi menghadap dia, dia kata Kedah nak serang, Kedah nak pakat dengan Burma. Raja Siam pun kata, habis tu hang nak buat apa? Raja Legor kata, Patik minta izin untuk Patik serang Kedah. Kita tangkap Sultan Ahmad Tajuddin ketiga ni. Raja Rama pun kata, bagus juga hang tangkap dia. Pasal beta dah suruh dia main menghadap, dia tak main. Dia nak tunjuk keras kepala dia. Dan ni oleh sebab hang nak pergi serang, maka beta bagi kebenaran. Jadi itulah yang menyebabkan Raja Legor itu sangat yakin bahawa dia akan dapat menyerang Kedah dengan senang. Dan memang pun hanya beberapa jam saja selepas serangan pada petang Ahad itu, maka kota Kuala Kedah jatuhlah ke tangan Siam Legor ini.